Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi masakan lagi. Namun untuk hari ini saya nak buat resepi bubur kacang hijau campur durian. Nah, ni pertama sekali saya nak pergi ambil duriannya terlebih dahulu di belakang rumah. Sebab tadi mak saya cakap ada beberapa biji durian yang jatuh. Jadi saya nak pergi tengoklah keadaannya. Adakah durian itu dalam kondisi yang baik ataupun sebaliknya. Ni saya dapat lebih kurang 2 biji. Sebenarnya untuk tahun ni durian di rumah saya tu tak berapa nak elok. Dimakan tupai lain, kemudian tak eloknya pun ia juga. Kebanyakannya jatuh sebelum waktunya dikarenakan angin yang kuat. Nah, seperti anda boleh lihat dia makan tupai dah. Tapi saya tetap ambil nak tunjuk mak saya. Bagi mak saya puas hati. Sebab mak saya cakap kalau kena makan tupai pun bawa je naik atas. Biji jari ni. Okey lah, saya bawa ni atas. Ni saya ditemani oleh anak-anak kucing saya. Dan kebetulan di rumah juga ada beberapa biji buah durian yang telah saya ambil beberapa hari lepas. Dan saya letakkan ke dalam stor. Ni saya nak gunakan mana yang dah terbelah terlebih dahulu. Saya nak ambil yang dah terbelah dulu. Sebab yang dah terbelah ni biasanya tak tahan lama. Oleh kerana durian kat rumah saya ni tak berapa elok, kalau nak makan gitu je macam tak best. Jadi saya buat bubur lah. Kalau buat bubur tu sedap. Dan seperti yang anda lihat lah, seperti yang saya cakap, oleh kerana duriannya dalam kondisi yang tak berapa nak okey di tahun ni, jadi dia besar biji. Dia sedap tapi besar biji. And banyak binatang-binatang yang kecil-kecil, kumbang apa dah tu. Adakah durian di rumah anda juga seperti ni? Dan macam mana cara nak mengatasinya? Dan ini merupakan kacang hijau yang telah saya rendam selama semalaman. Macam biasalah, kita nak toskan dan kita nak cuci sekali lagi bagi betul-betul bersih. Nah, macam mana tahun ni di rumah anda? Adakah durian di rumah anda baik-baik? Nah, langkah yang selanjutnya di sini saya nak ambil daun pandan terlebih dahulu. Saya nak ambil dalam 2 helai ke macam tu ke di belakang rumah. Memang agak semak ni, tak tahu lagi bila nak pergi mencantasnya. Nah, langkah yang selanjutnya, tuangkan air ke dalam periuk. Ni nampak macam kecil, tapi sebenarnya periuk saya ni bukan main besar lagi. Kemudian kita masukkan kacang hijau dan kita nak rebus sehingga ia empuk ataupun lembut. Sambil tu jangan lupa masukkan daun pandan yang telah disimpulkan, gula Melaka ataupun gula merah. Saya campur je dua-dua. Nanti gula putih pun saya nak letak, tapi saya gantikan dengan pemanis ataupun gula O. Jadi lebih sihat lah. Kemudian kita gaul rata dan tinggal biarkan sehingga ia empuk. Nah, ni dah mendidih kuat. Kalau nampak ada buih-buih tu boleh buang. Tapi kalau tak nak buang pun tak jadi masalah pun. Sama je. Nah, ni setelah lebih kurang setengah jam macam tu, nampak tak kacang saya dah lembut. Sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya, iaitu kita nak masukkan durian. Kenapa saya masukkan durian akhir? Sebab saya tak suka kalau tekstur durian tu terlalu hancur. Saya suka dia sebiji-sebiji macam ni. Sebenarnya bergantung lah pada selera masing-masing macam mana pun tu. Nah, musim-musim durian ni anda semua buat menu apa je? Mungkin boleh kongsikan kepada para penonton yang lain. Jangan lupa komen dekat bawah. Next, saya nak masukkan santan yang terakhir sekali lah. Kita masukkan santan, kita gaul-gaul dan biarkan seketika. Lalu siap untuk dihidangkan. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah, sedap pun sedap. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah dan mudah didapati lah dekat kedai runcit bersepah. Anda boleh cubalah sendiri dekat rumah. Saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Kalau anda suka, macam biasalah, jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka turut dapat mengetahui tentang resepi yang satu ini. Mudah kan? Lepas ni bolehlah cuba buat sendiri dekat rumah. Kalau rajin lah, kalau malas, beli je lah. Jadi sampai di sini je video kita pada hari ini. Jumpa lagi next video guys. Bye bye.